Hai orang, hari ini saya nak buat kek coklat cheese ya. Ni pun pertama kali saya buat. Kita tengok jadi ke tidak ya. Okay, kita sama-sama belajar buat. Kalau kita tak berani nak mencuba, macam mana kita nak pandai buat kan? Okay, bahan dia ada tulis dekat dalam video tu ya. Inilah kali pertama saya buat kek cheese coklat. Saya cuba saja sis, tengok jadi ke tidak. Siapa yang tak pernah lagi buat kek tu kan, jom kita sama-sama belajar buat. Okay, bahan-bahan dia kamu orang tengoklah dekat dalam video saya ni. Kalau kamu orang dah kek kamu orang tu lembut, jangan terlalu lama kacau. Saya tengok dekat tu lah, kawan-kawan cakap lah macam tu, jangan lama kacau, dia cakap nanti kita punya kek tu kering, tak lembut. Dia tak lembut macam itulah. Setiap kukusan tu kita kukus dalam masa 20 minit ya. Okey, lepas tu kita blend cheese ni bersama dengan telur 2 biji. Ni pun saya tak lama kacau, saya kacau kejap-kejap saja. Asalkan dah sebati macam itu. Tepung gandum ni juga sudu makan ya. Okay, kita kacau-kacau. Anak-anak saya suka sangat makan kek, tapi itulah saya baru nak belajar buat kek. Kita tengoklah nanti macam mana kejadian dia. Okay, siapa yang baru belajar macam saya tu, jom kita sama-sama belajar. Tak cuba belum tahu kan. Kita harus mencuba semua. Kukus dalam masa 20 minit ya, setiap lapisan. Okay, ni saya tutup pakai ni, takut dia punya air tu masuk dalam kita punya kek lah. Okay, lepas tu kita letaklah lapisan yang teratas sekali. Okay, kita kukus lagi dalam masa 20 minit. Kita nak tengok dia masak ke tidak, kita tutup lidi. Kalau lidi kita tu masih basah, maknanya belum masak lah kek kita ni. Okay, dah siap. Cantik juga kan, walaupun pertama kali kita buat. Okay, siapa yang belum pernah buat tu, kita sama-sama buat lah. Okay, bye. Selamat mencuba kita semua. Okay, sedap, kurang manis.